Okey, hari ni nak unpacking satu barang daripada Indonesia. Aero daripada Indonesia. So, hari ni di tangan saya ada 2 dozen Aero yang saya baru saja terima atau baru saya dapat dengan harga 260. Feather dia dua-dua berkonsepkan warna bendera Palestin. So yang belah kiri ni adalah spruce wood. Dia buat daripada kayu spruce wood. Dan sebelah kanan ni dia pendek sikit. Ya, dibuat daripada kayu buluh lah, bambu. Dua-dua untuk 260 agak murah lah. Kalau biasa di harga pasaran di Malaysia ataupun Indonesia, satu dozen boleh cecah 200 hingga 250 ataupun 300 pun ada. Itu bergantung pada kepakaran dan populariti ataupun demand Aero maker tersebut lah. Kita akan test dengan Aero bambu dulu. Dia punya tembakan tu tadi. Okey, itu dia tadi. Saya dah test dua Aero ni. So, semua yang Aero spruce ni lebih ringan lah berbanding dengan bambu. Okey, boleh beli dengan Al-Hadid Archery di Facebook ataupun di Instagram, ataupun di Shopee. Dulu nama dia Al-Ziyad Store, sekarang dah tukar kepada Abang Store. Hanya di Shopee Indonesia. So, akhir kata saya, perbezaan Aero ni, Aero spruce banyak digunakan oleh pemanah tradisional daripada Eropah. Untuk bambu banyak pemanah Asia yang pakai lah, daripada China, daripada Taiwan, daripada Korea pakai jenis bambu. Cuma sedikit daripada saya, mungkin saya tahu lah baru pakai hari ni, dah bulu pun dah tercabut, dah tertanggal. Cuma teguran daripada saya, daripada segi Aero okey, cuma daripada segi luaran dia, daripada finishing dia, dari segi painting dia kurang kemas, kurang cantik. Mungkin Al-Hadid Archery boleh memperkemasnya lagi, ya, saudara Risalah. So overall saya no comment. Kepada yang mereka yang nak cuba, boleh hubungi dengan beliau lah. So saya doakan semoga Risalah daripada Al-Hadid Archery dipermudahkan segala urusan. Assalamualaikum.